Ni first time dekat Cameron Highland order makan, lepas tu kau kena masak sendiri. Nasib baik, sedap. Kita berada dekat di Centrum Cameron Highland. Inilah dia Pepper Lunch, berada sebelah dengan Mitsui tu. Korang boleh cuba makan dekat sini. Tempat yang unik untuk makan bersama keluarga. Yang penting dia halal, okey? Tempat dia pun selesa, tak luas sangat tapi selesa lah. Korang boleh order set-set yang macam ni. Ada nasi dengan daging pun ada. Ada juga yang ada mie. Macam kita orang order nasi dengan daging ni lah. Rupanya dia datang atas hot bowl tu. Jadi bila dah sampai berasak-rasak macam tu, korang kena gaul-gaul lah masak atas tu sampai dah daging tu masak dan jadi macam ni. Ada juga yang letak black pepper macam ni lah. Ikutlah korang nak macam mana. So anak aku pun cakap sedap juga masakan dia ni. Jadi korang boleh cuba. Datanglah ramai sikit dekat sini supaya boleh rasa macam-macam lagi. Berdepan dengan Mitsui ni ada satu gerai strawberry chocolate. Korang tahu tak, dia lebih murah daripada dekat Kia Farm tu. Apa lagi, follow aku dan save video ni.